Halo Anat, Tambe. Apa lu surah happy kah? Oh, Jago Chandra sudah minta maaf. Deh Anat, Tambe. Apa-apa saya mau putar balik saya punya video tu semalam depan Toki tu. Alright. Saya bagi minta maaf tu secara ikhlas kepada memang untuk komuniti masyarakat India yang betul-betul macam saya, yang ada adab, yang ada berkelakuan baik, yang mau majukan diri kat Malaysia. Sebab ini yang orang cakap perkataan yang digunakan itu istilah botol kicap ni. Sebenarnya botol kicap ni mewakili gangster, penceroboh tanah, penyamun, pemabuk dalam komuniti saya. Dan kau putar belikkan tiada maaf untuk Cikgu Chandra. Lu tak payah maafkan saya. Saya yang kena maafkan lu orang lah. Dan orang yang bakar kereta saya, bakar rumah saya tu, saya dah maafkan dia orang. Pasal kesianlah budak-budak tu. Sebab lu orang punya hal lah. Provoke macam ni. Lepas tu cakap lagi, oh Cikgu Chandra sudah takut. Minta maaf. Pergi belah lah. Saya minta maaf. Saya buat permohonan minta maaf tu kepada komuniti masyarakat India yang elok-elok, yang baik-baik punya. Bukan pergi curi tanah, bukan buat gangsterism, bukan mabuk, bukan samun orang. Alright? So ramai juga masyarakat India yang baik kat Malaysia ni. Terbaik masyarakat Malaysia, masyarakat India yang masih lagi tahu macam mana nak beradab kat Malaysia. Alright? Cukuplah you orang tak payah drama lah deh. Kalau you orang buat lagi benda ni, saya akan teruskan menggunakan perkataan botol kicap. Alright, setitik ni lah. Rosak susu sebelanga. Tepuk dada, tanya selera. Tiada maaf untuk semua gangsterism, semua yang pencuri tanah, penceroboh tanah kat Malaysia. Korang siap lah, korang tunggu sajalah. Alright, saya nak rehat dulu.